Korang bayangkan, bas yang korang naik tu dipenuhi dengan pocong. Jom dengar. Tahun 1997, ada seorang wanita ni, dia naik bas malam daripada Bayuwangi. Katanya dalam pukul 9 malam. Tapi bila dia sampai dekat terminal Bungu Rasih Sidoarjo, dia jadi pening sampai nyaris-nyaris nak pingsan. Katanya dari Banyuwangi ke Surabaya tu cuma mengambil masa dalam 5 minit je. Okey, untuk yang tak tahu, jarak antara Banyuwangi ke Surabaya, khususnya terminal yang dia sampai tu, tak ambil masa sependek itu. Panjang masa dia. Jadi begini kisahnya. Kata perempuan tu, malam tu dia naik bas macam biasa. Tapi dari mula dia naik lagi, dia dah rasa tak sedap hati. Sebab bila dia naik, dia tengok semua penumpang pakai pakaian serba putih. Semua nampak berbalut macam berbalut kafan. Senang cakap, bentuk macam pocong lah. Tapi dia cuba berfikiran positif lagi. Dia mungkin tersalah nampak ataupun bayangan dia sahaja. Mungkinlah penumpang-penumpang lain ni adalah rombongan daripada Bali. Okey, sepanjang perjalanan dia tak tidur langsung. Suasana dalam bas sunyi je. Tak ada siapa pun yang bercakap. Dan bila sampai destinasi, bas tu cuma berhenti dekat pintu besar terminal. Tak masuk pun dalam kawasan terminal. Dan sampai je dekat terminal, dia dah rasa pelik dah. Sebab dia rasa baru je dia naik bas tu. Tapi tiba-tiba dah sampai. Lepas tu, bila dia tengok jam tangan dia, dia terkejut sebab baru 5 minit je daripada waktu dia berlepas dari Banyuwangi. So dekat situ dia dah mula panik. Dia dihampiri petugas terminal. Dan bila ditanya, dia cuma jawab yang dia naik bas dari Banyuwangi. Dan yang lagi gila, bila dia tunjuk tiket yang dia naik bas tu dekat penjaga terminal, tarikh yang tertulis dekat tiket tu adalah 1965. Orang ramai waktu tu, khususnya lah orang yang dekat terminal tu, semua mula bercakap-cakap. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi perempuan tu yakin yang dia baru je naik bas tu daripada stesen Banyuwangi. Dan bila dia cuba cari balik bas yang dia naik tu, tak jumpa. So korang rasa bas apa yang dia naik tu? Sebab aku ada juga terbaca, ada versi yang mengatakan bas tu memang ada, tapi dah pernah kemalangan dan hampir semua penumpang dalam bas tu meninggal dunia. Jadi benar atau tidak kisah ini, korang nilailah sendiri.